Pintu masuk, okey. Kemudian Ni ruang tamu. ruang tamu. Okey. Okey. Ni keluasan dia berapa ni? Berapa ni semua ni? Kuasa dia. Tak tahu. Sambung. Dapur. Ni dapur. Okey, dapur. Ni bilik dululah. Bilik. Master bedroom sini. Master bedroom. Oh, ni 5 kaki besar. Okey, second room. Third room. Okey. Third room. Toilet. Third room ni toilet mana? Toilet third room. Kongsi. Kongsi. Dua bilik ni kongsi tandas. Oh, Kena dalam ruang tamu lah. Ni kat ruang tamu ni. Tak kena je pun. tak apa. Nak sini dulu nak ubah macam ni. Lepas tu sebelah tandas. Ni bilik ni. Sebelah dapur. Dapur sini. Toilet sini. Sini bedroom. Okey. Sini apa ni asal macam padam ni? So nak ke belakang sikit lagi. Oh, ni nak bilik ni nak jadikan sini. So tak siap lah ni. Tak siap lagi. Okey, dapur tu nak besar mana? Kecil dapur. Ni mana dah nak kecil dapur dia. Apa tu? Dapur ni jadikan 11 kaki panjang. 11 kaki panjang. Okey, ni 9 tambah. Okey. So, tingkap ni ke sini sikit lah. Sebelah kaki lah. Okey. Kaki. So, bilik ni sini. Sini. So, Besar master bedroom dia. pintu kat sini lah. Betul. Okey. Sini toilet. Oh, sini jadi living. Sini jadi dining jugalah kan. Hall lah. Sini ada sliding door. Sini boleh tempat. Sini ada patio lah. Ni apa ni? Patio. Ni sepatio. Tingkap. Macam nak pergi kat sini? Ni yang sliding sini. Sliding door sini. Oh sini. So sini tingkap. Ni apa? Tangga. Oh tangga masuk sini. Ni patio. Oh ni open area lah. Tu. Faham. Ya, boleh proceed dah. Okey.